Simpanan pergi haji simpan dalam bentuk emas 999. Sekiranya kita simpan RM30,000 pada tahun 2021, pada tahun 2022 kos haji sebanyak RM28,632. Simpanan haji anda masih berbaki sebanyak RM1,368. Sekiranya anda dapat panggilan haji pada tahun 2023, kos pergi haji adalah sebanyak RM30,850. Bermakna anda perlu tambah lagi RM850 untuk mencukupkan kos haji pada tahun tersebut. Sekiranya anda dapat panggilan haji pada tahun 2024, kos haji adalah sebanyak RM33,300. Bermakna anda kekurangan lagi RM3,300 untuk mencukupkan kos haji pada tahun tersebut. Sekarang jom kita kira kalau simpan dalam bentuk emas 999.9 di Public Gold. Dengan RM30,000 pada tahun 2021, harga emas pada waktu itu adalah RM272 untuk 1 gram. Bermakna anda akan memiliki tabungan emas sebanyak 110.29 gram. Sekiranya anda mendapat panggilan haji pada tahun 2022 dengan kos haji sebanyak RM28,632, harga buyback, harga jualan emas semula adalah sebanyak RM219.31 untuk 1 gram. Bermakna kita perlukan 130.6 gram. Jadi kita kekurangan lagi RM4,454 kerana simpanan emas kita tidak mencukupi lagi 20.31 gram. Sekiranya kita mendapat panggilan haji pada tahun 2023 dengan kos haji sebanyak RM30,850 dan harga buyback jual balik emas pada waktu itu adalah sebanyak RM287.56. Bermakna kita hanya perlu jual sebanyak 107.3 gram emas sahaja. Dan kita akan ada lebihan simpanan sebanyak 2.99 gram sekitar RM859. Sekiranya kita mendapat panggilan haji pada tahun 2024, kos haji pada tahun itu adalah sebanyak RM33,300. Harga buyback jual balik emas pada waktu tersebut adalah RM351.26. Bermakna kita hanya perlu menjual simpanan emas kita sebanyak 94.8 gram emas sahaja. Dan kita akan ada lebihan simpanan sebanyak 15.49 gram yang bernilai RM5,441. Jadi itu adalah dua situasi sekiranya anda menyimpan tabungan haji anda dalam bentuk cash dan juga dalam bentuk emas 999.9 jongkong ataupun dalam bentuk dinar emas. Perlu ditekankan dan diingatkan, nilai RM30,000 disimpan dalam duit ataupun disimpan dalam bentuk emas, kedua-duanya wajib untuk anda bayar zakat. Tiada istilah simpan emas kena zakat, simpan duit tak kena zakat. Sesiapa yang sedang membina tabungan haji untuk jangka masa panjang, mungkin 2 tahun dan 3 tahun ke atas, sebaiknya simpan dalam bentuk emas. Kerana emas adalah satu aset yang melindungi kekayaan kita dan menyimpan nilai simpanan kita dalam tempoh masa panjang. Simpanan emas juga dikenali sebagai aset kalis inflasi. Bermaksud kenaikan harga emas akan seiring dengan kenaikan harga barang